pergi jalan. Okay, sebelum tu kena siapkan benda nanti dulu. Kalau tak ada masa nak siapkan. Ha. Mana makanan yang dah dapat? Kenapa penutup dia macam ni? Light. Dah beli makanan, aku dah lapar. Kata Syenggu pun dah top up. Let's go. Kau buat alamat apa? Tak nak tulis. Minus hotel. Lalu je kan Nabila? Lalu je. Kau punya benda tu rentak benda. Kau buat jalan West tu semua. Teruslah bagus. Ha? Kau tutup semua lah. Mana berhenti bagus? Tak adalah. Semua lah. Buat tol pagu. Macam nak keluar? Saya lah iPhone ni. Plaza Tol Pagu. Ya, mana? Johor Darul Takzim. Belok kiri ni, belok kiri. Asal kita masuk sini weh? Kau kata boleh sini kan? Kau kata Pagu kan? Turn right to Kulai Kuala Lumpur. Iskan Tuis. Maybe lah. Malah buat balik. Turn right to Kulai Kuala Lumpur. Iskandar Puteri Tuis. Kita mana? Ni kiri kanan? Aku buat Mylax Hotel Mua. Oh, ni kiri kanan? Kanan. Kau cakap kanan. Yelah kejap lah. Tukarlah Mylax Hotel balik. Kau kata Mua tau tadi. Kau tak cakap Mylax pun. Dengar kan dia cakap tadi. Dia kata Mua. Aku tanya kau tak West apa? Mua. Dia kata gitu. Ingat kita dah masuk bandar. Tadi kosong tau jalan. Ni kulai tau. Nabila ni. Dah. Tukar je Mylax Hotel. Tukar je. Kau dah cakap Mua tadi. Cuma kalau aku tanya tu West tu kau tak main Nabila. Mylax Hotel je. Kau cakap aku tak kau tak West kat mana? Mua. In Mua. 500 meters. Exit. Hotel dia lawa do'o. Aku maksud do'o. Aku tak tahu maksud dia do'o tu apa. Tapi accent dia tu macam tapi accent dia tu macam cantik. Macam kelakar. Macam best. Kenapa nak apa sebenarnya ni? Macam. Itu nak ambil makanan. Our food. Ayam gepuk pak gembus. Yang perlu-perlu lah bilik nanti. Sangat lapar. Ya, sangat lapar. Makan. Coba Nabila. Aku pun je. Kau gerak air gulak Nabila. Aku pun juga epic pun Nabila. Very pretty. Cantik. Dish. We got our charger. Sedap dah. Oh, charger ni. Sedap kan? Sebab kan dengan Fatin suruh beli macam pahit-pahit air Fatin tu. Ada memang. White peach ulung milk tea. Tu je lah yang kawan-kawan dia kalau pergi charger. Mbak kata je. Buat senang-senang je. Sesimpel ini. Ya, aku macam impress. Kau buat konten tak? Kau jangan kata kau tak buat konten jumpa aku ni. Yuk. Yang kelakar kan? Tumbamnya ya Allah, tumbam. Aku takut cakap. Tumbamnya. Jangan main ni. Tumbamnya. Kau tu tak level pemalas dia sekarang kan. Dia macam Air tu. Ni yang bagi kat ni baru dia minum. tumbamnya. Tak, dia boleh bangun pergi kat kandang dia. Tak ada. Tumbamnya. Dia patah abang muka aku. Tumbamnya. Lapar. Ya dong, kau boleh kan dia minum macam ni lah. Dia tu. Dia balik. Dia balik macam ni. Bukan dia buang kau macam kecil. Ya, tak. Weh, malas sikit tengok ni. Siapa nama dia? Upon. Wah? Upon.
Bukan. Bukan. Nak ambil lah, kami kongsi berdua. Jangan. This is our present for you. Happy birthday. Cantik tak? Dia punya Ini Nabila balut sendiri. Yo, tak. Bekerja kini balutkan. Jangan nak ambil ni. Bye. Tak payahlah. Bye. Buat aku sebagai penyangkut geng. Satu baju berapa kak? Satu baju berapa? Bayar dengan senyuman boleh? Saya nak senyuman bukan sad eye. Yalah aku balik. Nak balik. Dia dah pergi dekat Balik Raja. Kita orang berpisah dekat Balik Raja. So I have to drive alone to Kota Tinggi. Mantap. Dah sampai rumah, alhamdulillah. Sekarang ni kena packing untuk pergi Langkawi pula. Sekarang nak buat video untuk vlog Langkawi pula. That's it. Bye.